Oh, besar yo. Oh, baru besar. Ya. Ada lagi, ada lagi. Katak kan? Yo, nongsa boy. Kan julung katak lah. Katak. Ya Allah. So. Insiden yang pertama kali berlaku di Kuching itu terjadi ketika mangsa Syakawi Syuhaili sedang meredah banjir di rumahnya di kampung Tupong Ulu. Difahamkan 2 batang gigi buaya tersebut masih terbenam pada peha mangsa. Sejak beberapa bulan lalu, penduduk Kuching kecoh dengan munculnya beberapa ekor buaya yang sering berjemur di tebing sungai. Faham Kadi ni memang kerja dia tangkap buaya di Tasik Ceni tu. Tasik Ceni lah. Kamu dah masa tu buaya tu daging buaya tu orang asli makan. Dia kata jangan buang ke Tasik tu balik. Dia buang Tasik ke asli tu kena tangkap buaya. Masa tu dia panggil semua buaya balik datang. Dia kata siapa suruh makan manusia ni? Itu perjanjian dia. Sebab itu buaya dalam Sungai Pahang tak makan. Sampai sekarang. Sobat, hari ini kita santai. Ada beberapa perkara yang saya nak sharekan kepada sahabat lah. Saya tak nak buat video rakam buaya semata-mata, isi tak ada. Dan kalau kita lihat, ada beberapa rakan buat video tentang buaya, tetapi lebih kepada hiburan. Kadang-kadang kita suka tonton, tapi tak apa, itu adalah konsep mereka. Saya lebihkan konsep penerangan tentang reptilia ini. Kadang-kadang membuatkan kita keliru akan karakter reptilia ini, iaitu buaya. Di mana pada hari ini, kalau kita perhatikan, kalau kita menyembang dekat kedai kopi apa semua kan, ramai yang membuat andaian yang tak praktikal langsung dan tak akurat. Spekulasi sendiri bila melibatkan buaya. Paling menarik perhatian saya, kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita. Selain daripada itu, sahabat-sahabat, saya selalu sangat dengar ayat ni. Betapa confidentnya kita di habitat buaya ataupun di habitat haiwan liar ni lah, dengan masuk ke dalam air. Perumpamaan dia macam kita lah, sahabat-sahabat. Kita dah kenyang, tiba-tiba kawan offer nak belanja kita makan. Perut kita dah kenyang. Apa tindakan kita? Kita tolaklah, bukan boleh paksa. Perut dah kenyang, betul tak? Dan untuk maklumat sahabat-sahabat semua, jangan tidak tahu, buaya juga membunuh untuk menjadikan mangsa dia stok. Ini yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Tiba giliran si A, contoh menjala dalam air atau mancing di gigi air, kita tengok buaya tu baik, dandan buaya tu baik. Maka dari situ kita telah membuat kesimpulan, nampak tak? Buaya tak kacau kita, kita tak kacau buaya. Paling dangkal ayat ni yang selalu kita dengar lah dari orang sekeliling kita. Benda ini berlaku, jangan dengar mitos-mitos yang tak masuk akal ni, sahabat-sahabat. Kalau dia nak masuk, sahabat, dia masuk sorang-sorang. Kita jangan ikut. Sahabat-sahabat, saya pernah jumpa budak bawah jambatan duduk sorang-sorang lah. Tanya, ayah dia dengan abang dia pergi pasang jaring dalam kurungan tangkap ikan. Umur budak tu lebih kurang dalam sekitar 8 ke 9 tahun macam tu lah. Excited punya pasal, keselamatan pun kita abaikan. Sungai tu memang ada buaya dan saya sendiri pernah tengok buaya di kawasan tersebut. Pada hari itu, sahabat-sahabat, ayah dia dengan abang dia siap menyeberang lagi dari tebing ke tebing lagi satu lah, berenang. Sebab tu Sarawak dalam senarai nombor 1 serangan buaya tertinggi di Malaysia lah, dibandingkan tempat lain macam di Semenanjung contohnya. Kalau kita lihat kepada statistik serangan buaya, Semenanjung ada serangan buaya sebenarnya. Rata-rata ni selamat, belum pernah lagi ada yang terkorban. Tahun lepas 2 warga Kemboja menjala, yang seorang tu dia tak selamat. Sebab di statement yang lain ketika saya baca tu, mangsa tu dikatakan diserang buaya. Kemudian saya baca lagi satu statement, dikatakan mangsa adalah lemas. Tetapi ketika operasi SAR dilaksanakan ataupun dilakukan, mendapati mayat mangsa warga Kemboja yang menjala di Sungai Kuantan, terdapat kesan gigitan pada mayat mangsa tersebut. Malah saya ada terbaca satu komen lah daripada seorang pakcik ni, umur dia sekitar dalam 60 tahun macam tu lah. Saya baca komen tu. Jadi dia mengatakan ketika muda dia, sampailah umur saya 60 tahun, saya tak pernah diserang oleh buaya. Lebih kurang seperti itulah ayat dia saya baca. Pakcik boleh buktikan mitos itu, pakcik menjala masuk dalam sungai tu. Jangan cerita kita duduk dalam perahu masa cari lauk. Itulah lebih kurang, kita yang berakal ni jangan ikut mitos tu.
Yang sebenarnya hidupan liar dengan kita tak ada konflik kalau kita tak cari pasal sebenarnya. Sebab itulah beliau ni tadi cari rezeki dari dia muda sampailah umur dia 60 tahun, tak pernah terjadi apa-apa. Kalau sahabat-sahabat lihat saya memberi penerangan, kalau saya cakap, sahabat-sahabat akan mendengar saya seolah-olah nada saya tu adalah nada marah. Sebenarnya saya excited nak share sebenarnya pasal idea tu tengah ada. Kalau tak, banyak A kat depan dia. Maksud A banyak kat depan tu adalah itu adalah public speaking. Itu pentingnya kita public speaking untuk kita berkongsi. Tak kisah apa ilmu yang kita nak kongsikan, apa pelajaran yang kita nak sampaikan kepada orang untuk mendengar kita. Itu pentingnya ilmu itu sebenarnya, sahabat-sahabat. Banyakkan membaca dan jangan membuat spekulasi lah. Jadi dekat sini, walaupun mereka ni NGO, dan saya tak nak sebut NGO mana, mereka ni adalah penangkap buaya lah sebenarnya. Skill tu ada. Tetapi dalam kita berkongsi kepada orang, saya lihat mereka masih panggil lagi buaya air masin itu adalah buaya katak. Sedangkan buaya katak itu adalah buaya siam. Kenapa dia dipanggil sebagai buaya katak, itu buaya air masin tadi? Sebab dia punya anatomi dia, fizikal dia memang sama. Tetapi dia spesies yang lain. Berbeza di belakang. Dekat situ kita akan bezakan dia. Itu occipital dekat belakang ni. Itu kita panggil sebagai occipital sebenarnya. Itu yang membezakan kedua-dua spesies ni, buaya katak dan juga buaya air masin. Manakala buaya air masin tidak mempunyai di belakang dia ada 4 titik bergaris panjang bagi buaya air masin. Dia tak ada benda tu. Kecuali buaya katak, dia ada 4 titik di belakang dia. Itu buaya katak. Dan saya juga pernah mendegur di dalam ruangan komen tu, NGO di sini lah. Tetapi saya telah dilantunkan balik. Bila mereka dah berkata seperti itu kawan dia sebenarnya. Tapi admin dia tak reply lah. Tapi kalau dah itu yang disampaikan, maka salahlah info yang kita sampaikan kepada orang. Jadi pentingnya kita untuk mengenal spesies buaya ni. Tak kisah pun spesies haiwan apa yang terdapat di negara kita ni, kita kena hafal. Kalau boleh hafal nama saintifik dia lagi cantik kan. Panthera tigris dan sebagainya. Macam buaya air masin, dia adalah Crocodylus porosus. Kemudian untuk buaya siam ataupun buaya katak, dia adalah Crocodylus siamensis. Sementara itu untuk buaya jejulung, nama saintifik dia adalah Phasc gharial ataupun Thomistomys ridley. Baik sahabat-sahabat, pasal spesies dia kita skip. Sebab hampir semua video saya dah terangkan tentang buaya jejulung, buaya muara dan juga buaya katak. Jadi kita pergi kepada mitos. Kita jangan sebut nama haiwan yang garang. Ini konon kata jangan sebut, takut dia muncul. Panjang pengalaman sahabat-sahabat, kalau sahabat tanya pasukan keselamatan, rata-rata akan sebut nama haiwan ini untuk identify dan maklum kepada ketua ketika latihan ataupun rondaan dilaksanakan. Kalau jumpa pun bukan pasal kita seru, kita tak seru. Jumpa sebab kebetulan memang dia berada di sekitar situ atau kita masuk ke wilayah dia. Dan perkara ini adalah normal sahabat-sahabat. Kadang-kadang penyebab dia datang pun sebab makanan yang disimpan di base lah. Jadi satu lagi dia memang ingat makanan mudah ditemui adalah di situ lah. Itu pasal dalam penat saya suka tengok jejak hidupan liar dalam hutan masa saya di Semenanjung dululah. Sebab dekat Sarawak tak jumpa jejak-jejak haiwan rare ni ataupun haiwan yang sangat jarang ni. Berbeza dengan Semenanjung. Semenanjung ni pelbagai spesies. Kalau dekat Sarawak ni dia ada beruang matahari, kemudian haiwan yang garang tadi tu buaya, rusa, kijang, babi hutan. Dekat Sarawak saya tak jumpa pun jejak-jejak haiwan rare ni. Contohnya macam tapir, harimau kan. Kalau di Semenanjung tu memang kita akan jumpa lah. Itu yang bestnya Semenanjung ni. Bagi orang yang pencinta haiwan dia suka. Kan? Adalah rakan saya yang pasang camera trap. Saya suka tengok video yang dikongsikan kepada kita untuk tontonan ataupun paparan untuk kita belajar, untuk kita educate diri kita sendirilah. Dan saya teringat ada cerita daripada sahabat daripada pasukan lain. Beliau pernah share dengan kami lah, melihat harimau kumbang melintas di pos dengan anak dia. Yang ni paling rare sahabat-sahabat. Biasa kita jumpa harimau kumbang hitam. Yang ni warna terang macam harimau bintang. Tapi yang ni adalah harimau kumbang. Sebab Malaysia tak ada harimau bintang. Saya sebut ni pasal ada orang tak kenal hidupan liar kita di Malaysia ni. Dah berstatus pacik dah pun tak kenal juga. Mungkin atuk-atuk kita dulu mungkin kenal haiwan liar ni lah. Sebab Semenanjung Malaysia ni ada badak Jawa. Sekarang dah tak ada sebab dah pupus. Rakaman camera trap pun tak ada yang merakam jejak mereka ni. Sayang sebab dah pupus, mungkin ada yang bakal pupus. Saya selitkan sikitlah info tentang hidupan liar kita ni. Sebab perkara-perkara ni saling berkait. Kenapa di Semenanjung kurang serangan buaya? Sebab flora fauna dia pelbagai jika nak dibandingkan dengan Sarawak. Kalau musnah hutan, herbivore pun kurang. Mungkin akan terjadi persaingan. Mungkin sahabat-sahabat dengar ni agak lucu bila saya sebut perkataan ini. Buaya bukan memburu di darat.
dia suka tunggu di gigi air sebab dia jerangkap sama. Bijak mengatur taktik ketika memburu mangsanya, termasuk juga manusia. Saya paling suka dengar ayat ni lah. Ianya adalah mitos mengatakan buaya tak boleh bergerak ketika dasar air gelap ataupun keruh. Mitos yang sangat-sangat dangkal. Perasan tak lubang bintik-bintik kecil kat mulut dia tu? Itu adalah PID dia atau Integumentary Sensor Organ lah, ataupun singkatan dia adalah ISO. Sama seperti mana PID yang terdapat pada ular untuk mengesan mangsa dia. Untuk buaya, apa kegunaan dia? Fungsi dia adalah untuk mengesan pergerakan mangsa di dalam air. Kemudian dia gunakan ISO dia, itu Integumentary Sensor Organ dia tu, untuk bergerak di dalam air ketika sungai itu keruh ataupun gelap pada dasar. Dan ada lagi satu mitos yang saya dengar dekat sini banyak dan familiar sebenarnya. Biasa kita dengar pasal buaya yang faham manusia, dia suka menunjukkan mangsa dia. Ada pendapat mengatakan dia bangga menunjukkan mangsa dia. Sebenarnya selepas dia lemaskan mangsa dia, seperti biasa dia akan timbul sebab dia tak boleh makan mangsa dia di dalam air. Itu yang kita tengok, seakan-akan dia bangga tunjuk mangsa dia, sebenarnya dia nak bawa mangsa dia ke pot dia.